Pitu gerbang di Kampung Panai tempat kita sebenarnya masuk dalam 10 yang terbaik. Maka esok tu ada kemakan, ada pengadil nak mari semok dan akan bagi penilaian ataupun markah sekali lagi. Dan kita tahulah kata Pitu gerbang tempat kita pada tahun ini nak boleh nombor berapa? 1, 2, 3 ataupun nombor 1. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat petang. Dah, hari ni pihak Pemuda Kampung Panai kita ni mari buat bersih Pak Pitu gerbang. Dah. Jadi kata esok tu ada pihak kemakan hot CAP dah untuk mari nak pesak Pitu gerbang kita ni. Pitu gerbang kita ni adalah salah satu hok masuk dalam 10 yang terbaik. Dah, hatta dalam tandingan hot CAP tu, pintu Sungai Emas ni adalah salah satu daripada dalam 10 yang terbaik. Dah. Ada dalam tu lah. Ada dalam tu. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah dah esok. Jadi je buku pak tu adalah pihak pengadil hot CAP tu nak mari pesak lah. Lebih kurang masa sejak dah. Sejak. Esok bersama dengan hari apa esok? Hari Ahad dah. Hari Ahad tanggal 19 dah. Besang hari esok. Esok besang dia pun sama hari belaka dah. Sama raya. Boleh. Mari tengok Pitu gerbang dah. Ada. Dia kena tanya lecah. Ni? Ni bunga dah sirih. Dah sirih. Lepas tu pergi mari lagi. Dia bunga sirih lakon ni. Aduh. Bunga sirih. Pak ni hujung dia ni bunga cempaka. Kutungnya tubik tu. Kutung tubik tu ya ada makna lakon tu. Dia bunga sirih lah anyok ni. Bahawa kutungnya tu. Sisi kek kelah lah dah merita dekat kelah. Jadi salah satu dia letak pintu Sungai Emas ni sebab kata di sungai Kampung Panai ni terletak di Mukim Kuala Kawe dah. Dalam sungai Kuala Kawe ni tali ye Sukiring sampai ke Lubang dah. Lepas tu dalam sungai kita ni adalah sungai ada mah, ada biji-biji mah. Lalu itulah terletak nama Pitu gerbang kita kali ni pintu Sungai Emas dah. Itu lebih kurang dia. Ni bunga ayo. Bunga ayo. Ni ya biar ni bunga ayo ni tu baik pula kutungnya pula. Bunga ayo ni. Kalau buka tu nampak emas kan? Nampak emas nampak sana tu emas orang nama emas laken ada. Ada. Jadi ucap terima kasihlah tenaga pihak pemuda dan juga ahli kampung yang sokang menyokang dah untuk buat Pitu gerbang pada tahun ini dah. Jadi alhamdulillah lah, terima kasih semualah ahli kampung kita tu yang mana sokang menyokang dah untuk bersama dalam buat Pitu gerbang pada tahun ini dah. Wassalam. Terima kasih. Marilah.